Seronoknya main buaian hari ni. Angin sepoi-sepoi bahasa. Aiman pun penat tapi puas hati. Sebelum keluar tadi, Aiman sempat salam dan cium tangan Umi dengan ayah tak? Mestilah salam. Siap cium tangan, cium pipi kiri, pipi kanan lagi. Bagus. Ustazah kat sekolah cakap, kalau nak masuk syurga, kena hormat ibu bapa. Tak boleh cakap, atau jerit-jerit tau. Aiman tahu. Kalau ayah panggil Aiman, kita tak boleh jawab apa dia. Kena jawab lembut-lembut. Ya ayah, Aiman datang. Lepas tu kan, Aiman selalu tolong Umi angkat pinggan kat dapur. Ainah pula selalu urut Umi bila Umi nampak penat. Kesian kan Umi dengan ayah. Penat kerja siang malam. Cari duit nak beli makanan dengan mainan kita. Betul tu Aina. Sebab tu kita kena dengar cakap Umi dan ayah. Tak boleh nakal-nakal. Nanti Umi dan ayah sedih. Jom balik. Aiman dah rindu ni. Nak peluk Umi kuat-kuat. Tunggu Aina. Siapa sampai lambat, dia kena tolong kemas mainan. Lari! Sayang Umi, sayang ayah, sayang Allah.